Mhm. Hmm. Hmm. Hai, hari ni Kak Yati nak buat khas tutorial glitter eyeshadow yang mana ni first time tau sebenarnya. Kak Yati buat glitter eyes gitu. So sebelum kita mulakan, sapukan dulu Brightening Series Moisturizer. Dia akan bantu skin supaya moist dan juga glowing. Okey, kita mulakan dengan kening. Yang ni Kak Yati pakai ialah Slim Pencil Liner, coat dark brown. So kita akan lukis dulu frame yang kita nak. Kemudian baru brush slowly dan warna tu dia akan sebas kata lah. Concealer high coverage yang ni kod 02 Kak akan apply pada bawah daripada kening dan juga atas kening supaya lebih kemas. Yang nak natural effect, just keep teknik ni, okay? Yang ni ialah dual eyebrow yang baru coming soon. So Kak pakaikan mascara dia. Sembuhkan dengan collagen facial spray. Lepas tu dab lah slowly dekat muka begini. Dan pakai makeup primer yang ini ialah argan oil. Dia akan bantu supaya makeup kita lasting dan kulit nampak glow. Okay, untuk makeup kali ni, Kak akan gunakan Doll Skin BB Cream. Dotkan pada muka macam ni. Kemudian, kita sapukan sekata dengan brush. Okay. Kenapa Kak suka BB Cream ni? Sebab dia nampak natural. So, dia akan nampak balance lah dengan kita punya eyeshadow yang nampak heavy kan. Okay, sapukan sekata, dabkan area-area yang susah untuk dicapai tu dengan brush. Lepas tu concealer ni kalau kering, just spraykan dulu dengan collagen facial spray. Untuk bawah mata, sapukan concealer yang sedikit warna kekuningan. Lepas tu dab sedikit dengan jari supaya natural. Kemudian gunakan shimmer cream yang ni coat pearl. Kak apply pada tulang pipi sedikit, tulang hidung. Dan dia akan bagi efek skin kita macam healthy gitu. Kan? Okay, untuk look ni, Kak hanya menggunakan setting powder. Sapukan dengan flat brush dan area pada kawasan yang kita highlight tadi seperti bawah mata, dagu dan sebagainya. Dan guna buffer brush, just wipe off semua excess powder yang ada. Coat Mocha pula untuk shimmer eye cream ni sebagai eyeshadow base. So sapukan pada center eyelid, lepas tu dab lah sekata. Yang ni dia akan bagi efek macam pop up tau nanti. Kemudian eyes and cheek palette, sapukan warna coklat gelap ni pada corner mata macam ni. Slowly, sebab kita akan create satu crease baru. Ataupun kita nak dalamkan sikit crease yang sedia ada tu. Blend softly dekat bawah mata macam ni juga. Lepas tu warna merah ni, kita just top up on top daripada brown tadi. Dan indirectly dia akan nampak sangat-sangat natural gitu. Taklah merah melekat sangat kan. Lepas tu just brush dengan blending. Brush ni dia akan bantu supaya warna tu nampak soft dan harmoni. Untuk stick yang glitter, Kak just gunakan Vaseline dekat center eyelid. Kemudian glitter silver eyeshadow ni khas untuk look yang natural lah. Sebenarnya kita boleh pull out makeup macam ni untuk daily makeup ataupun untuk event siang. Lepas tu gunakan blending brush, bersihkan pada corner mata dan sedikit lagi warna dark brown untuk crease supaya mata nampak dalam dan juga bundar. Kemudian doll pencil liner, coat dark brown. Kak just lalukan pada area yang berdekatan dengan bulu mata ni untuk efek smoky. Lepas tu bawa sedikit wing tu keluar. Dan gunakan marker pen eyeliner coat black. Yang ini kita akan buat sedikit wings lagi dekat hujung mata. Dan untuk bagi dia punya edge tu nampak sharp, Kak just apply concealer dan cleankan dengan brush kecil. Lepas tu dengan brush yang kecil juga, sapukan warna dark brown dekat bahagian bawah mata dan seret keluar untuk efek lebih dramatik. Dan kita akan touch up balik concealer dekat mata ni dengan setting powder. Doll pencil liner coat Snow White, kita akan lalukan pada kawasan waterline supaya mata nampak besar dan juga fresh. Doll eyelashes ni pula kita akan sapu coating layer by layer setiap helai bulu mata. So dia akan nampak macam natural gitu kan. Untuk efek ni Kak Yati pakaikan eyelashes. Dan make sure masa kita apply, tolak sedikit ke atas supaya nampak curl. Untuk highlight pula Kak Yati gunakan coat tan pearl. Yang inilah Super Glow Gorgeous Highlight. Dan juga sedikit di tengah-tengah center eyelid macam ni. Untuk contour pula, Kak Yati gunakan yang paling gelap bronzer pada kawasan pelipis pipi menggunakan fan brush sahaja untuk efek light dan juga soft. Supaya tak nampak terlalu over lah dengan eyeshadow yang dah agak over ni kan.
Kemudian sedikit di rahang. Dan juga warna yang sama dengan brush yang berbeza untuk kontur kawasan hidung. Okay, part ni crucial sikit. So, take time. Kemudian top upkan doll powder yang terbaru ni. Kod 04 untuk CC. Dan masa kita draw ni memang saja untuk buat dia nampak intense sikit. Okay, dia jadi macam kucing. Okay. Dan jangan keluar macam ni, okay. Dan make sure you all blend sampai warna dia nampak hilang. Dia warna highlight putih ni pula, sapukan pada tengah-tengah tulang hidung macam ni. Kat ujung tip sahaja. Dan setting powder ni kita akan apply pada the whole area yang kita sapu contour termasuk hidung-hidung ni supaya nampak warna lah natural. Taklah nampak bergaris shading hidung tu. Gitu kan. Kemudian untuk pipi, gunakan blusher dalam palette yang sama. Just blend guna fan brush. Sebab kita tak nak terlalu merah. Kita nak light je. Sebab mata dah heavy kan. Just sapu pada area pipi begini. Okay, siapa yang suka merah boleh top up lah lagi merah. Okay. Dan untuk bibir pula. Kita gunakan colour bar lipstick. Yang ni kod Sugar Caramel. Just kita follow je dia punya bar line dia tu. Kemudian smudgekan dengan brush. Supaya dia nampak lebih soft. Siapa yang nak guna lip liner pun boleh. Tapi Kak Yati suka skip. Then untuk keep it bottle Kak Yati just highlightkan guna kod 10 pearl. Supaya nampak mungil. Dan tak lupa di hujung hidung. Tulang hidung sedikit. Dah siap. Simple kan? Jadi dari mata turunlah ke hati gitu. So siapa yang nak something different tetapi still dramatic, you boleh try look ni. Okay? Selamat mencuba dan jangan lupa subscribe Kak Yati punya video untuk latest tutorial. See you guys. Bye-bye.